akan ada yang mula gelisah, ada yang dah berkahwin, ada yang dah ada anak. Hancur masa depan. Korang kalau kantor kencing kawan, paling kuat pun kena gelak je. Tapi kalau korang kantor masa kencing dalam bekas ni, boleh hancur masa depan. Tip keselamatan, Didi kata. Aku yakin ramai orang dalam industri biasa buat ujian ni, terutama masa pre-employment, iaitu UDAT, Urine Drug Alcohol Test. Biasalah, it's a requirement sebelum masuk kerja, kita nak pastikan bahawa orang ni tidak duduk di bawah pengaruh dan alkohol. Cuma kalau UDAT screening ni, masa pre-employment, jarang ada isu. Sebab apa? Orang dah plan and orang boleh bersedia. Tapi sebenarnya, urine test ni bukan masa pre-employment je. Sebab kebanyakan company ni dah ada substantial misuse punya policy ataupun guideline. Selain pre-employment, UDAT ni kita buat masa random ataupun weak cause. Weak cause ni biasanya kalau ada kemalangan ataupun kes-kes kecurian dan sebagainya, kita akan buat UDAT juga. Sebab kita nak tengok adakah kemalangan tu berlaku disebabkan pengaruh dadah dan alkohol. Tapi antara 3 kaedah sampling ni, yang paling orang berdebat adalah random test. Nama pun random. So sesiapa saja akan ada risiko untuk terpilih. Berapa ramai yang kena ambil masa random ni is depend on the total population. Ikut kalian masing-masing. Ada 5%, ada 4%. Bila kau buat random test ni, kau akan jumpa pelbagai jenis ragam. Ada yang datang gelak-gelak, apa dah kau ni? Aku pun terpilih dengan pakai pure ni, tak sabar. Bazir bekah dia kata. Ada yang datang dengan muka tegak, muka tak puas hati sebab kena pilih. Ada kes, bila dia kena pilih je, terus lari. Tapi dalam ramai-ramai ni akan ada yang gelisah, tak tentu arah dan berubah air muka. Bila suruh kencing, ada yang tak boleh kencing, ada yang purposely tak nak kencing, ada yang kencing dalam seluar. Tapi sebenarnya bukan tu yang aku nak cerita. Aku buat video ni tujuan khas untuk kawan-kawan aku yang dekat luar, yang kenal aku ataupun yang aku tak kenal. Tolonglah jauhi daripada najis dadah. Sebab apa? Aku dah deal banyak kes. Bila kita ambil random test, kita test, result turn non-negatif. Bila kita interview, tanya umur awal 20-an, dan ada yang dah berkahwin, ada yang dah ada anak. Hancur masa depan. Sebab apa? Bila anda terlibat dengan dadah, dia bukan memberi risiko masa anda bekerja saja, tapi dia akan rosakkan diri dan akan rosakkan keluarga. Jauhi najis dadah, dan kalau anda terlibat, masih belum terlambat untuk anda hentikan. Kau nak tahu tak apa impact kalau result positif? Cuba komen.